Okey, sekarang kita ingin mendaki ke Bukit Toki. Ush, gila. Payung. Payung cuy. Okey, ni tim-tim hikers kita lah. Yes, ni Abang Taras. Otai lama. Kan? Kita naik ikut sekolah apa tadi? Kolam sepak. Ha? Sekolah apa tadi? Oh. Kita naik ikut sekolah tu. Sekolah apa dah? Tak ingat. Sekolah petak. Sekolah petak? Ya tak? Okey, ni kita masuk ikut sini. Sebab dia ada 3 laluan. Kita naik dengan Abang Taras. Okey, daripada sana. Kita masuk. Di Otai orang lama. Selalu hiking. Seminggu 3-4 kali naik. Korang. Oh. Jalan bawah batu. Kita panjangkan sikit video kali ni. Sebab dia Abang Taras kata dia banyak tempat cantik. Okay. Ada pokok tumbang. Kalau kita sampai kat Bukit Toki. Oh, lupa pula nak 05 tadi. Besar batu ni. Cantik batu ni. Okey, ni trek ke sana dia pergi bukit apa? Scam. Bukit Scam. Bukit Scam kan saya? Daripada bawah tadi. Lepas tu kita ikut kiri. Naik atas. Sana puncak yang sama juga. Tapi kita ambil laluan jauh sikit. Okay. Jadi misi lagi. Oh, cantik lah tempat ni. Trek dia cantik lah. Okay. Tu ada pacak sikit lah depan tu. Kita nak naik depan tu. Pacak sikit lah. Sebab ni trek ni dia santai-santai tapi dia jauh. Macam tu. Okay. Dia dah naik bukit. Okay. Kat sini kita rehat-rehat dulu. Kawasan dia lapang sikit. Yang penting cantik dia punya pokok ni. Akar bonsai. Okey, kalau lalu ikut trek ni, kita akan jumpa pokok yang paling besar dekat trek ni. Ni. Pokok yang paling besar. Ni. Lebih dekat sikit. Ni. Okey, dia pacak sikit lah ni. Okey, dia pacak sikit lah. Cek stop dia.
Okay, kita dah sampai. Belum lagi puncak ni. Nampak lagi. Okay. Kuat ke bunyi nafas? Tak kuat tak? Ada? Ada dalam 30 meter. Di paras. Oh, cantik lah kulit pokok dia. Macam kat hutan simpan Brooklyn, New York. Botak ke kepala ni? Botak ke kepala ni? Tak kan? Oh, sebab dia basah. Sampai simpang 4 Simpang 3. Malaysia Day Trail 2021. Besar berjeruk. Okey. Ada laluan simpang 3. Itu straight naik atas. Daripada bawah tu jumpa simpang kiri dengan straight tu. Jalan straight lagi. Bunyi nafas kuat sangat. Okey. Sorry. Tahan nafas. Cik jaga sini, Cik. Jaga sini. Menunggu Bayatul. Kira Bayatul. Oh, baju tu. Bayatul. Alamak. Tak ada? Nanti pergi kat sana. Bayar kat sana. Best track ni. Macam ada orang belakang. Oh, ni pun pokok besar juga ni. Mantap keng apa? Gila keng apa? Apa keng? Belakang berdem ke? Ya, akhir nak berdem. Okey. Siap lari di atas. Gila. Dah nak sampai. Kita jumpa kat puncak. Okey. Sampai dah. Tu dia. Oh. Best lah. Atas ni pun boleh camping ni. Dekat tent boleh camping sini. Akhirnya kita sampai sudah di puncak Gunung Everest. Macam biasalah perempuan kan. Okey. Bukit Toki kita berjaya tawan. Okey, kita layan perjalanan turun pula nanti. Kita di mana? Bukit Toki. Kita di mana? Okey. Selesai makan-makan, kita nak turun pula.
Kita nak turun pula ikut trek yang sama sebab kereta dekat bawah kan. Saya dari mana enggak? Tengah plan juga mau pergi Pulau Kapas. Pulau Kapas, Terengganu kan? Mat. Di Terengganu. Sana ada 2 tempat lah boleh hiking. Best tak? Nak pergi bot lah. Bot 20 minit je lah. Pulau dia darat boleh nampak. Okey, video turun ni dia tak panjang sangat lah. Sebabnya dia laluan yang sama ni. Jadi layan korang layan je lah. Okey. Jumpa dekat bawah. Tu baru dia je. Ada dah tu. Perjalanan turun. Batu dia ya, bergaris-garis. Okay, kita dah nak sampai dah kat bawah. Kita nak buat batu tinggi. Tu? Ni aliran air tadi tu ni. Sama. Okey, kita dah sampai dekat bawah. Okey, sampai kat bawah, kita keluar balik tempat yang sama. Next time kita lalu kat laluan lain pula. Kalau jalan tadi straight tadi keluar sini. Jadi kalau jalan tadi keluar sini. Keluar sini. Dia tengok dah. Dia tengok dah. Jangan lalu kat sini kata. Ada banyak pagar ni. Okey, jadi next bukit kita pergi Bukit Sulai. Lepas Bukit Sulai kita pergi Bukit Pelindung. Kita pergi tiga air terjun tu dengan Abang Taras dengan akak. Akak apa? Buat ni. Buat ni buat. Siapa nak bagi? Ni kita naik ikut sini tadi. Kampung Darat Sekolah Besar.